Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ni Khamis 14 Oktober kita akan PDPR Bahasa Melayu dengan tajuk Amalan Hijau dalam Kehidupan. Okey. Kita tengok standard pembelajaran dan objektif yang akan kita pelajari hari ini 3.2.2 membina dan menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan bertupu dan bercapah. Okey, objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid dapat menyatakan konsep amalan hijau dengan betul. Kedua, menjawab 4 soalan pemahaman dengan betul. Okey, kita tengok apa itu amalan hijau. Okey, awak tahu itu apa itu amalan hijau? Okey, amalan hijau dalam kehidupan ialah suatu aktiviti yang memelihara alam sekitar seperti mengurangkan pencemaran. Okey, tengok kat sini. Okey, apa aktiviti yang dapat mencemarkan dapat menghindari pencemaran dikatakan sebagai amalan hijau, terutama menanam pokok. Okey, kita tengok apa itu budaya amalan hijau. Pertama, penggunaan beg kertas. Okey, kalau pergi pasar raya, digalakkan bawa beg kertas, jadi tak perlu ambil beg plastik. Kedua, tanaman tiruan hijau. Okey, mereka menggalakkan tanam tanaman-tanaman tiruan plastik berwarna hijau di taman-taman, di tepi-tepi jalan. Kemudian seterusnya ialah menanam pokok. Digalakkan menanam pokok-pokok yang tadilah, pokok-pokok hijau di taman, di tepi rumah, serta kongsi kenderaan. Okey, salah satu caranya ialah kongsi kenderaan. Pergi kerja tak payah seorang bawa kereta, yang ni pun bawa kereta, tapi satu kereta mungkin boleh boleh bawa 4 orang yang pekerjaannya di tempat yang sama. Kalau di pejabat ni dengan pejabat yang kawan tu berdekatan, jadi boleh gunakan kenderaan yang sama. Okey, seterusnya kita tengok buku teks muka surat 37. Tajuknya ialah Amalan Hijau dalam Kehidupan. Okey, siapa yang mengamalkan amalan hijau dalam kehidupan ni? Okey, kita tengok. Okey, kita tengok kat sini ialah penyataan dia, lepas tu bawah tu ialah soalan pemahaman. Okey, kita tengok ni. Besarkan sikit, cikgu dah besarkan. Awak pun boleh tengok dalam buku teks. Amalan hijau dalam kehidupan. Okey, keluarga Alice mengamalkan beberapa amalan hijau dalam kehidupan mereka. Okey, keluarga Alice. Okey, ini kenyataan dan apa sebab kenapa? Yang sebelah sini ialah sebabnya. Okey, Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga di dapur. Mengapa mak dia guna elektrik cekap tenaga di dapur? Barang-barang elektrik yang mak-mak awak pun selalu guna kerana ia menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Peralatan cekap tenaga di dapur. Contohnya kat rumah awak, saya rasa kalau ada yang Noxa, itu salah satu bahan elektrik, barang-barang elektrik yang cekap tenaga dapur. Maksudnya dia tak payah lama memasak, 1 jam kalau daging tu pun dah boleh empuk. Itu yang maksudnya menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Okey, seterusnya abang sepupu Alice menaiki kenderaan awam ke tempat kerja. Macam yang tadilah. Dia naik kenderaan awam. Apa kenderaan awam? Contohnya bas, kereta api, LRT, teksi. Maksudnya kenderaan awam. Kenapa dia tak naik kereta dia? Sebab ia dapat mengurangkan pencemaran alam kerana kurang asap kenderaan. Kalau naik bas, dalam bas tu ada berapa orang? 20 orang. Jadi satu bas ada 20 orang boleh naik. Jadi asapnya kurang. Kalau pakai seorang bawa kereta, yang ni bawa kereta, jadi 4 orang 4 kereta. Berapa banyak asap.
Okay, sebab tu Abang sepupu Alice menaiki kenderaan awam. Okay, seterusnya, Pakcik Alice menggunakan baja kompas di kebunnya. Baja kompas inilah baja yang tidak menggunakan bahan kimia. Contohnya baja-baja kadang-kadang orang cari tahi lembu, ataupun rumput-rumput dijadikan baja kompas, diproses tanpa menggunakan bahan kimia, dijadikan baja untuk tanaman di kebunnya. Okey, itu kenapa dia menggunakan baju kompas? Mengurangkan penggunaan bahan kimia. Okey, itu 3 orang ni menggunakan amalan hijau dalam kehidupan mereka. Okey, seterusnya kita tengok. Ni dalam buku teks ada soalan pemahaman. Okey, soalan pemahaman yang dalam buku teks awak tu. Okey, cikgu nak kamu jawab. Cikgu dah beri jawapan. Untuk soalan pemahaman, cikgu selalu tekankan mesti jawab dengan ayat yang penuh. Okey, contoh nombor 1. Apakah yang diamalkan oleh keluarga Alice? Okey, awak salin soalan. Kemudian di bawah tu, awak kena jawab keluarga Alice mengamalkan amalan hijau. Sebab dia kata, apakah yang diamalkan oleh keluarga Alice? Okey. Jadi, satu soalan, jawapan dia mesti di bawah. Kemudian, selang satu baris, salin lagi soalan. Mengapakah Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga? Jawapannya, Ibu Alice menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga untuk menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Jadi awak salin penuh dengan ayat yang penuh. Okey, nombor 3. Setujukah kamu bahawa amalan keluarga Alice dapat mewujudkan alam yang mesra? Mengapa? Okey, awak tengok ada otak kat situ. Otak tu menunjukkan awak kena fikir. Sepatutnya kena berfikir dengan aras tinggi. Mengapa? Dia tanya setujukah? Bila setuju, awak setuju ke tak? Kalau awak setuju, ya. Kalau tak setuju, tidak. Kalau ya, saya setuju. Kalau tidak, saya tidak setuju. Okey. Itu pendapat awak. Dia minta awak beri pendapat. Itu menunjukkan awak berfikir. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Jelaskan amalan hijau yang kamu amalkan. Kamu amalkan apa amalan hijau yang kat rumah? Okey, amalan hijau yang saya amalkan ialah berbasikal ke sekolah dan tidak mandi terlalu lama. Maksudnya kalau berbasikal ke sekolah, tak naik kenderaan, ada asap? Tak ada asap lah. Jadi kuranglah asap. Kemudian mandi, jangan mandi banyak-banyak. Mandi yang mengikut kuantiti yang sesuai. Okey, jangan kau mandi berbaldi-baldi, bertong-tong. Okey, maksudnya mandi mengikut kesesuaian. Okey, itu untuk soalan pemahaman. Kena salin dalam buku BM3. Okey, kemudian tengok buku aktiviti muka surat 40 dan 41. Okey, ini berdasarkan tajuk bersama-sama menghijaukan alam sekitar. Okey. Kat sini awak kena baca dan jawab soalan pemahaman yang ada di situ. Okey. Baca dan cikgu ada bagi jawapan 1, 2, 3, 4. 4 jawapan ni cikgu dah bagi. Hanya 2 jawapan yang awak perlu fikirkan sendiri. Okey. Soalan yang pertama, kawasan lapang itu terletak di mana? Jawab. Kawasan lapang itu terletak di mana? Di tempat tinggal keluarga Seha. Okey. Nombor 2, keluarga Seha dan jiran mereka bercocok tanam bila? Bila menunjukkan masa. Okey, bila kat situ? Okey, jawapannya keluarga Seha dan jiran mereka bercocok tanam pada waktu petang. Salin balik soalan sebahagian daripada soalan. Okey, nombor 3. Apakah jenis sayur yang ditanam oleh mereka? Tengok gambar yang kedua ni.
Jenis sayuran yang ditanam oleh mereka ialah ataupun sayur yang ditanam oleh mereka seperti kacang panjang, cili dan sawi. Okey, sini awak ambil daripada perkataan sayur yang ditanam oleh mereka. Okey, nombor 4. Bagaimanakah keadaan sayur-sayuran yang ditanam? Sayur-sayuran yang ditanam sangat segar dan bebas daripada baja kimia. Ataupun keadaan sayur-sayuran yang ditanam itu sangat segar dan bebas dari bahan kimia. Okey, soalan yang kelima. Mengapakah mereka mengagih-agihkan sayur-sayuran itu selepas dipetik? Ditanya. Ini awak kena jawab sendiri ni. Mengapakah mereka mengagih-agihkan sayur-sayuran itu selepas dipetik? Nak jawab macam mana? Okey, mereka mengagih-agihkan sayur-sayuran itu selepas dipetik agar penduduk dapat menikmati sayuran segar yang ditanam bersama-sama. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Mengapakah mereka mengagih-agihkan sayur-sayuran yang telah dipetik? Mereka mengagih-agihkan sayur-sayuran itu selepas dipetik agar penduduk taman dapat menikmati sayuran yang segar dan ditanam bersama-sama. Okey. Itu cadangan cikgu lah. Awak boleh tengok kat sini ataupun memberi idea yang sesuai. Okey. Nombor 6. Bagaimanakah keluarga sihat dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar? Keluarga sihat dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar dengan menanam pokok-pokok yang hijau di sekitar taman mereka. Okey, keluarga sihat dan jiran mereka menghijaukan alam sekitar dengan menanam pokok-pokok yang hijau di sekitar taman mereka. Okey, itu yang cikgu beri pada awak. Okey, seterusnya tengok buku aktiviti muka surat 40 dan 41. Okey, 40 saja 41, 42. Okey, sorry, bukan 42. Okey. 42. Okey, tajuk buang secara betul. Okey, buang secara betul. Okey, ini yang tajuknya anak-anak Cik Zainal. Okey, soalannya, yang dididik untuk membuang sampah secara betul sejak kecil itu siapa? Okey, jawapannya anak-anak Encik Zainal. Dididik cara membuang sampah dengan betul semenjak kecil. Okey, cikgu dah beri jawapan yang untuk aktiviti muka surat 42 ni. Untuk 40 di nombor 2, di manakah sampah dibuang? Sampah dibuang di dalam 2 buah tong sampah. Sampah dibuang ke dalam 2 buah tong sampah. Okey. 3. Mengapakah Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah? Okey, Encik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah untuk membuang sampah kering dan sisa makanan. Okey. Cik Zainal menyediakan 2 buah sampah untuk membuang sisa kering, mengisi sampah kering dan juga untuk mengisi sisa makanan. Okey. Ataupun cikgu rasa kalau sini ditulis juga, Cik Zainal menyediakan 2 buah tong sampah, iaitu tong kuning untuk sampah kering, tong merah untuk mengisi sisa makanan. Cikgu rasa itu lebih tepat sikit lah. Cik Zainal menyediakan 2 buah
tong sampah iaitu tong kuning untuk mengisi sampah kering dan tong merah untuk mengisi sisa makanan. Okey, nombor 4. Bagaimanakah sampah di rumah kamu dibuang? Yang ni awak kena jawab sendiri. Sampah di rumah saya dibuang. Dibuang kat mana? Dibuang dalam tong sampah, dibuang dalam longkang. Yang mana rumah kamu? Dibuang ke tempat pembuangan sampah. Itu yang sesuai lah yang kamu kena jawab. Okey, cikgu rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.